Good morning guys, sekarang jam pukul 8.49. So hari ni video akan buat vlog sepanjang hari daripada aku datang kerja pukul 9 sampai pukul 5.30 untuk aku test kamera ni. So sekarang ni aku tengah shoot menggunakan Xiaomi 15. Aku akan test kamera depan, kamera belakang, audio tanpa menggunakan mic, okey ke tak? Jadi kena tengok video ni sampai habis, aku nak korang nilai sendiri. Morning. So test ni dalam keadaan low light. Rasa okey ke kualiti dia? Waslan tengah buat ke apa? Kebahagiaan itu adalah pada So hari ni hari Ahad. Hari Ahad aktiviti kita ialah kebersihan. Jadi kita buat kebersihan macam biasa, tak ke solat duha, lepas tu ngaji Quran. Sekarang pukul 9.30 ngam-ngam. Ada zambu hijau. Lepas tu sampai lah rehat. So sekarang jam lebih kurang 11.30. Aku nak shoot sikit video konten untuk YouTube. Lepas tu rehat. Sekarang ni aku tengah shoot dalam keadaan low light. Aku perasan sikit dia ada noise dekat bahagian-bahagian yang tak cukup cahaya ni. Mungkin ni satu kekurangannya. Dan aku tak menggunakan mic sekarang. Kau rasa macam mana kualiti audio daripada Xiaomi 15 ni? So guys, aku dah habis shoot. Korang boleh tengok video nanti dekat kita punya channel YouTube Factory Mobile. Sekarang dah 12.30, waktu untuk lunch. Jom aku bawa ke orang lunch dekat Kelantan ni, apa yang best. Sekarang kita berada dekat kedai antara hot famous kalau mari lunch dekat Kelantan ni. Kedai nasi kawuk. Dan nasi kawuk ni gini je lah. Ada air, lepas tu kuah, lepas tu dia macam kopeh-kopeh orang panggil, lepas tu sambal dia. Gitu. So kita dah settle makan, kita nak balik ke office. Let's go. So sekarang pukul 1.30. Macam biasa sini kita akan solat berjemaah Zuhur dan Asar. Oh ya, aku lupa nak beritahu ya, aku shoot ni dalam keadaan bateri 100%. Aku nak tengok 5.30 berapa persen dia habis. So sekarang pukul 2, kita bawa api semaya. Aku rasa dah video ni kita banyak shoot keadaan indoor, maksudnya keadaan low light. Kalau saya awak rasa banyak sangat noise kat tepi video ni kan. Okey, cuba komen. Lepas tu kita ada lebih kurang pukul 2, 3, 4, 5, 5.30. Kita ada lebih kurang 4 je lagi. Berarti lebih kurang 80% daripada awal-awal 1%. Jadi jangan sampai habis. So sekarang ni jam
pukul 4.21. Aku berada kat luar. Aku nak test dia punya kecerahan. Ni kecerahan dia yang maksimum ni 3200 nit dekat outdoor. Aku nak test juga dia punya kamera ni cun ke tak sebenarnya. Korang boleh layan lah gambar ni dulu. Skiping dua. Oh ya, aku nak buat iklan sekejap. Untuk sesiapa buat pembelian dekat Factory Mobile, minimum spend RM30, korang boleh join peraduan beli dan menang 125ZR. Macam mana? Just datang je mana-mana cawangan Factory Mobile, beli je telefon ke, nak beli aksesori ataupun nak repair. Lepas tu dah buat pembelian, dapatkan resit, scan je dekat sini. Macam tu, mudah saja. Dan korang boleh menang 125ZR ni. Motor tu duduk kat sana. Sekarang dah 4.44 waktu solat asar. Jom. So guys, itu saja video kita hari ni. Dah 5.30. Aku akan susung semua video ni tanpa ejah color. Sound pun kita tak ejah, warna tak ejah. Kita akan post gini. Tu korang nilai sendiri okey tak kamera depan dan kamera belakang Xiaomi 15 ni. Jadi jangan lupa like, comment, share, subscribe channel Factory Mobile. And yes, kalau korang nak beli Xiaomi 15 ni, beli dekat Factory Mobile. Aku dah sediakan link dekat bawah. Bateri berapa persen? Bateri berapa persen sekarang? Bateri lebih kurang makan 30% sahaja. Jadi kita jumpa next video. Factory Mobile, gadget solution.